Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasir. Hari ini aku akan membuat non-Newtonian liquid. Dan kepada korang yang tak tahu apa benda non-Newtonian liquid ni, dia macam sebuah cecair yang kalau kita beri tekanan, dia akan jadi keras. Dan kalau kita tak bagi tekanan apa-apa, dia akan jadi cair. Tanpa berlama-lama lagi, jom kita buat. Untuk membuat non-Newtonian liquid ni, kita hanya perlukan dua bahan sahaja, iaitu air dan tepung jagung. Dan kita akan buat dekat mangkuk besi ni. Mula-mula kita perlu letakkan tepung jagung ni dulu. Ya, aku nak buka. Lepas tu kita akan letak air. Cuma kali ni aku akan letak sikit-sikit sebab aku takut dia terlalu macam cair sangat ke. Okay, kita letak. Kita gaul-gaul sikit. Letak lagi. Okay, hampir jadi. And sudah jadi. Okay, cuba kau tengok. Kalau aku bagi tekanan, dia akan mengeras. Tapi kalau tak diberi tekanan, tengok dia tenggelam je. Dan mungkin time dia nak tumpah tu pun ada tekanan juga, sebab tu nampak dia macam lambat je kan. Dan benda ni kita boleh letak dekat bawah ni, dekat atas meja, sebab kalau ada tekanan kita boleh korek dia balik lepas tu letak atas meja. Tengok ni. Aku akan letak magnet ni dan aku akan jatuhkan dia sebab kalau ada tekanan dia akan keras. Dan korang akan tengok ni. Nampak? Jadi time dia jatuh tu, dia macam ada tekanan kan. Jadi dia akan keras dulu. Lepas tu bila magnet tu macam tak ada tekanan dah, dia cair, tenggelam. Aku akan cuba letak mainan naga ni pula. Dia tak tenggelam. Sebab apa? Sebab benda ni ringan. Macam magnet kan dia berat kan, jadi tenggelam. Kalau yang ni, weh, terbelah dua bat. Aku cuba letak cicak ni pula. Dia terapung juga sebab benda ringan kan. Dari warna putih lah cicak ni. Kita try mandikan dia dulu. Makan tu. Okey, sekarang ni aku nak try test seberapa kuat cairan non-Newtonian ni tumpah. Cuma disebabkan ini terlalu sikit, so aku bawa ni. Ini apa benda? Ini cairan non-Newtonian juga. Cuma aku buat kemarin, semalam aku buat. Lepas tu hari ni aku nak guna lagi lah. Aku akan campurkan non-Newtonian yang kemarin aku buat dengan yang sekarang ni lah. Okey, sekarang ni aku nak test seberapa kuat cairan non-Newtonian ni. Balik lidah aku. Ada 3 test yang aku nak cuba, iaitu aku nak cuba tumbuk, lepas tu jatuhkan batu, dan aku nak tusuk guna pisau. Okey, kalau kita tak bagi tekanan dia cair macam ni kan. Okey, kita akan cuba tumbuk dan kita tengok boleh tembus atau tidak. Okey, bismillah. Sakit geng. Test kedua, macam aku cakap itu, aku akan gunakan batu. Bismillah. Kuat gila. Ya macam ni lah keadaan batu dia. Bila tak ada air, dia akan jadi macam tepung semula. Kita test sekali lagi. Tak tembus geng, bapak kuat. Test yang ketiga, kita akan menggunakan pisau lipat. Okey, kita akan mula tusuk Bismillah. Tembus. Korang tengok boleh tembus geng. So kalau korang berfikir lah macam ini boleh tahan panah, boleh tahan peluru, tak, jangan cuba macam tu. Guna pisau pun boleh tembus. Itu pun kelajuan pun tak ada laju mana. Kalau laju lagilah. Dan kalau korang tanya manfaat eksperimen ni apa benda, aku pernah tanya ChatGPT manfaat eksperimen ni apa, cuma aku tak ingat dah. Cuma adalah manfaat eksperimen ni untuk saintis. Kalau untuk budak-budak
Tak ada manfaat apa-apa, kita main-main je. Lepas tu buang. Lah, kenapa buang? Sebab ini dia boleh tahan 1 ke 2 hari macam tu je. Sebab kalau dah 1-2 hari, lepas tu dia dah mula bau masam, dah jadi berkulat, lepas tu banyak bakteria lah. Jadi bahayalah untuk kulit. Dan macam mana cara nak buang, korang boleh letak dalam plastik ataupun bekas, lepas tu korang buang dalam tong sampah. Jangan buang dalam sinki ataupun longkang mana-mana ke, sebab itu dapat buat dia tersumbat. Kalau korang ada idea nak bagi kat aku untuk aku buat video, bagi tahu aku. Aku sekarang tengah buntu ni, aku tak tahu nak buat video apa. Jangan lupa tinggalkan jejak korang dekat video ni, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.